Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Haris Abdul Rahman. Doktor, adakah disebabkan saya stres, kurang tidur atau berpuasa, keputusan darah saya tidak normal? Soalan ini munasabah. Ramai antara kita hidup dengan jadual yang sibuk, kurang rehat dan bagi sesetengah orang berpuasa adalah sebahagian daripada rutin kehidupan. Jadi hari ini, mari kita bincangkan secara jelas tentang apa yang boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor ini dan yang lebih penting, apa yang tidak. Keputusan ujian darah bukanlah angka yang statik. Ia mencerminkan apa yang sedang berlaku dalam badan anda pada waktu ujian itu diambil. Namun badan kita juga sangat cekap mengekalkan keseimbangan. Jadi walaupun faktor gaya hidup boleh mempengaruhi sesetengah keputusan darah, kesannya biasanya kecil, sementara dan boleh dijangka. Ia jarang menjadi punca kepada kesan yang besar atau berpanjangan dalam keputusan darah kita. Ini adalah perbezaan yang penting. Mari kita bincang tentang tekanan atau stres. Tekanan boleh bersifat emosi seperti tekanan kerja, kebimbangan atau kurang rehat, atau bersifat fizikal seperti jangkitan, gangguan kesakitan, kecederaan atau pembedahan. Apabila kita berada dalam keadaan stres, badan akan mengeluarkan hormon stres seperti adrenalin dan kortizol. Hormon-hormon ini boleh menyebabkan peningkatan sementara sel darah putih, terutamanya neutrofil dan perubahan pada kiraan platelet. Ini bukan bermaksud badan menghasilkan sel darah tambahan. Sebaliknya, sel darah putih yang biasanya berehat dalam sumsum akan dilepaskan ke dalam aliran darah. Perkara penting untuk difahami. Stres boleh menyebabkan sel darah putih sedikit tinggi, tetapi tidak menyebabkan anemia dan ia tidak mempengaruhi sel darah putih atau platelet secara berterusan. Dengan kata lain, perubahan disebabkan stres tidak selalunya ketara ataupun berpanjangan. Bagaimana pula dengan kurang tidur? Kurang tidur adalah sesuatu yang biasa. Ramai pesakit sering mengaitkan keputusan darah yang tidak normal dengan tidur yang tidak mencukupi. Kurang tidur dalam jangka pendek mungkin dikaitkan dengan perubahan keradangan dalam badan dan peningkatan kecil dan sementara sel darah putih. Namun, tiada bukti kukuh bahawa kurang tidur akan melakukan perubahan besar pada paras hemoglobin atau platelet. Gangguan tidur yang kronik mungkin memberi kesan tidak langsung kepada kesihatan melalui ketidakseimbangan hormon, tekanan metabolik dan gangguan kawalan sistem imun. Sekarang tentang berpuasa. Topik ini sangat relevan, terutamanya semasa bulan Ramadan atau dalam kalangan mereka yang mengamalkan puasa berselang. Dari apa yang kita tahu, amalan puasa tidak menyebabkan anemia, ia tidak menurunkan kiraan platelet dan ia tidak melemahkan imuniti badan kita. Namun kita pergi mengambil langkah memastikan tahap hidrasi kita baik sepanjang masa. Apabila badan kurang air, darah menjadi lebih pekat. Ini boleh menyebabkan hemoglobin kita kelihatan sedikit lebih tinggi, bukannya rendah. Kekurangan zat seperti zat besi atau vitamin mungkin berlaku sekiranya kita berpuasa berpanjangan, bukan sekadar dalam beberapa hari. Puasa semata-mata bukan puncanya. Jadi bagi kebanyakan orang, berpuasa bukan penyebab keputusan ujian darah menjadi tidak normal. Faktor gaya hidup bukan selalunya menjadi punca. Perubahan darah yang ketara, keputusan darah menjadi bertambah teruk, lebih daripada satu jenis sel darah terjejas seperti hemoglobin rendah dan platelet rendah. Inilah sebabnya doktor sering mengulangi ujian darah kita. Mereka ingin melihat corak bagaimana ujian ini berubah dan tidak bergantung kepada satu keputusan sahaja. Ramai pesakit sering menyalahkan diri sendiri sekiranya apabila melihat keputusan darah mereka tidak normal. Mereka berkata, saya terlalu stres, saya kurang tidur. Saya berpuasa sebab itu jadi begini. Hakikatnya, walaupun gaya hidup boleh mempengaruhi keputusan darah, ia jarang menjadi punca sebenar masalah darah yang serius. Ia hanya mendedahkan sesuatu yang perlu siasatan lanjut. Ya, stres, kurang tidur dan berpuasa boleh mempengaruhi sesetengah keputusan ujian darah. Tetapi perubahannya biasanya sedikit
tidak berpanjangan dan selalunya bersifat sementara. Jika masalah ini berterusan, ia memerlukan penilaian perubatan lanjut. Pastikan anda meminta nasihat dari doktor anda sekiranya anda khawatir. Terima kasih kerana menonton. Ikuti pakar darah anda untuk maklumat yang jelas dan boleh dipercayai tentang kesihatan darah. Jika video ini bermanfaat, sila like dan kongsikan dan ikuti pakar darah anda untuk lebih banyak penerangan ringkas dan jelas tentang kesihatan darah.